Nak jadi satu kes masa balik. Power bank kita tak boleh lebih pada 2,000 mAh. 20,000 mAh. Dia lebih tu tak boleh. Tak dibenarkan bawa. Tak dibenarkan bawa. Tak dibenarkan bawa bersama. Satu orang 20,000 mAh. Kalau ada 10,000. Oh, dia kira jumlah semua. Kalau ada 5,000 dia boleh bawa 4. Jadi saya bawa 20,000 sebiji, 10,000 sebiji. Lebih 10,000. satu. Bila lebih satu, dia cek. Nak fly daripada Kuming balik KL. Dia ambil hak 20,000 tu, dia ambil simpan, dia bagi kat saya 10,000. Dan ya. Lepas tu, dia tok tu, dia suruh saya tahu. Kawan saya duduk depan saya, dia rabut ambil bola beg dia. Lepas tu 20 tu. Jadi saya pun jalan, dia pun jalan buat tak tahu. Dia nampak dekat CCTV. Kata hak kawan saya ambil. Bertengkar kayu rendah. Bahasa di Kuming ni, dia tak berapa boleh cakap English. Jadi dia cakap Mandarin pun, dia kalau kata Cina tanah besar yang naik ke arah Beijing, dia cakap dia punya dalam dia lain, slang dia lain. Kita tak pernah dapat pelajaran formal. Lepas tu mother tongue kita bukannya Mandarin. Jadi ada benda yang dia tak faham, kita pun tak faham. Jadi miscommunication bahasa di situ. Jadi dia tarik saya masuk dalam bilik bos dia. Kawan-kawan habis semua duduk dalam flight dah. Lepas bila? Kita ni tak boleh balik ni. Lepas tu duduk berkeliling lepas air rendah. Lepas tu bos dia duduk ni, saya kata hari tu saya kena tidur situ lah. Lepas tu duduk saatnya pilot keluar. Mai turut abang kata tak apa, aku orang minta maaf buat semua. Lepas tu saya kata saya tak ambil. Dia sebab dia duduk kata saya ambil simpan. Dia duduk tuduh. Saya kata tak, kawan saya ambil. Saya nampak kawan saya ambil, tapi bukan saya ambil. Dia kata panggil balik kawan saya tu. Panggil balik kawan saya. Bagi balik tu, dia lepas pergi naik. Dia satu masalah bahasa kita nak communicate tu. Bagi saya masa tu dekat dia tinggal tu saya tak kisah. Sebab saya di China ni, walaupun Kuming tu saya tak bisa pergi. Tapi insya-Allah dalam China ni saya pernah travel Beijing seorang diri. Guangzhou dengan Shenzhen, Hong Kong ni second hometown kita lah. Tapi kalau kata Beijing, Shanghai, Wuhan pun saya biasa sampai. Saya biasa travel seorang. Jadi saya tak rasa asing di China. Walaupun kita pergi sampai macam Fujian tu, saya sampai saya seorang je Melayu situ, saya seorang je Muslim situ. Alhamdulillah saya boleh hidup. Habis-habis tak ada ingat makan buah. Yalah. Buah tu mesti ada. Buah tak mana pun ada. Cuma kita nak pride sat tapi boleh hidup insya-Allah.